Saya rasa saya dah tak nak komen lah pasal benda-benda tu lagi. Saya cuma nak fokus pada persembahan saya, Bergavaganza. Itulah respon ringkas Nubuhan apabila ditanya mengenai penularan gambar seorang wanita yang didakwa sebagai penyondol rumah tangganya. Enggan mengulas isu berkenaan, Nubuhan berkata dia mahu memberikan tumpuan terhadap program nyanyian Bergavaganza yang sedang disertainya. Okeylah kalau macam tu, kita nak tanya dululah. Untuk persembahan minggu keempat ni, nampaknya duet Nubuhan bersama Mawi sangat menjadi. Ramai yang puji tau. Alhamdulillah, ni baru minggu keempat kan. Yang lagi kalau saya ada minggu-minggu akan datang, lain lagu, mungkin lain lah pula corak persembahan dia, lain goyang dia, lain range dia, semua lain kan. Bukan sesuatu yang paling cakap tu terima kasih banyak, tapi untuk saya tak nak terlalu gembira sangat sebab takut benda tu menghanyutkan saya kan. Saya ada banyak lagi tanggungjawab untuk minggu demi minggu kalau lepas kan. So saya kena fokus, tak nak benda tu buatkan saya jadi selesa ke apa ke, tak lah. Orang cakap jangan makan puji sangat lah kan. Tapi Alhamdulillah lah kalau itu yang mereka rasakan, maknanya persembahan saya tu bagi saya mereka suka lah. Macam itu. Nubuhan mendapat pujian daripada barisan juri kan, dan benda tu terbukti juga dengan ranking you sentiasa top 3. Dan macam orang cakap, kenapa selama ni macam you tidak ke depan, macam tenggelam tiba, sedangkan suara you bagus. Belum ada luck kot. You rasa tak ada tuak belum ada tuak. Saya pun ada juga buat lagu semua, tapi saya pula bila dah meniaga, macam saya katalah, bila saya meniaga saya fokus betul-betul kat bisnes saya. Macam sekarang saya dekat GV, saya fokus betul-betul dekat GV. Sebab saya tak boleh ni nak buat, tu nak buat. Kita semua kita nak sapu, semua kita nak kaut kan. Dan kadang-kadang saya tengok daripada kemampuan saya, apa yang saya mampu untuk bagi kepada diri saya juga dan juga pada society juga, masyarakat kan. So saya tak boleh nak macam jadi Hulk Hogan semua nak cakap jangan tamak lah kan. Saya fokus bisnes dan saya betul-betul fokus. Saya macam ada Mak Jenny, saya cuba naikkan Mak Jenny sebaik mungkin. Bila saya ada GV, saya tengok pada kemampuan saya try push pada kemampuan saya saja. Memang tak terganggu langsung ke dengan isu-isu tangga ke macam mana? Okay. Nama masih jadi sebutan kan dalam media sosial. Tapi saya rasa saya bagi fokus saya 100% kepada Bergavaganza. Nubuhan, kalau boleh clarifikan kan, mengenai ada orang yang mendakwa mengenai dengan penyondol itu kan, apa yang you boleh clarify? Ada orang ketiga katanya. Saya rasa saya dah tak nak komen lah pasal benda-benda tu lagi. Saya cuma nak fokus pada persembahan saya, Bergavaganza. Saya tak nak menghampakan penyokong saya, peminat-peminat saya. So itu adalah target saya sekarang. Maksudnya you memang tak terganggu, pandai mengaturkan supaya benda tu tidak menjejaskan persembahan. Saya kena fokus. Saya kena fokus apa pun yang jadi, saya kena fokus sebab GV ni lah tanggungjawab saya sekarang, untuk saya cuba tidak menghampakan lah peminat-peminat kan. Pernah ada orang datang gigit-gigit semua kan, bawa macam-macam lah tu. So inilah saya bagi balik pada diorang.